Ni sebenarnya sumber kekayaan British dekat tanah Melayu. Hello dan selamat datang ke satu lagi episod Cili Selasa di mana kita bincangkan isu-isu semasa bersama saya, Iqbal. Tapi hari ni kita orang bukan nak cakap pasal isu semasa, tapi fakta sejarah yang kita orang perasan lepas tengok balik scene dari movie lama ni. Assalamualaikum. Cik Siti mau beli apa? Saya mau beli belacan. Jangan cakap kuat-kuat. Nanti polis tangkap sama saya. Jual belacan dan polis tangkap? Benar, Cik Siti. Jual candu ada lesen, jual ganja ada lesen, tetapi jual belacan tak ada lesen. Bayangkan korang pergi pasar nak beli barang, lepas tu ramai pula yang kerumun korang nak jual ganja yang kalau dipikirkan balik lebih kurang macam pergi Abnan Shah Alam je lah. Jadi, video tadi adalah dari cerita Alibaba dan 40 penyamun versi P. Ramlee, dan dalam scene tadi kita boleh tengok dadah dijual secara terbuka. Menariknya, dalam scene tadi seorang penjual tu ada cakap candu dia berlesen yang bunyinya macam kelakar, tapi benda ni sebenarnya tepat kalau ikut sejarah. Sebab untuk korang yang tak tahu, masa zaman British sekitar tahun 1940-an macam tu, bahan macam candu sebenarnya dilesenkan dan dikenakan cukai oleh British. Beli candu masa tu pun perkara biasa, lebih kurang macam pergi kedai beli nasi campur je. Nak isap kat sana pun boleh, bungkus bawa balik pun boleh. Yang peliknya, buku teks sejarah kita pun tak tekankan betapa besarnya peranan candu masa tu. Sebab kalau tak ada candu ni, pelombongan bija timah mungkin tak ada, ladang-ladang hitam pun mungkin tak jalan, entah-entah British pun tak mampu nak bina bangunan-bangunan cantik orang yang kita nampak sekitar KL hari ni. Jadi, untuk faham benda ni, korang kena tahu pada masa tu 30 hingga 60% pendapatan tahunan British kat negeri-negeri saya, iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura, datang dari untung candu je. Tu separuh dari pendapatan negara yang dijana oleh kepala-kepala hisap gam. Candu ni datang dari getah bunga popi, iaitu bunga sama yang memberi kita ubat morfin dan dadah heroin. Orang British punyalah suka bunga ni pada masa tu, sampaikan diorang paksa peladang-peladang kat India tanam besar-besaran. Lepas tu diorang hantar benda ni pula kat China untuk buatkan rakyat China ketagih. Lepas tu bila China cakap, okey cukup, kita orang nak insaf daripada menjadi penagih dadah, pihak British pun mulakan dua berang semata-mata untuk pastikan diorang ni terus ketagih. Tapi faham jugalah kan, kalau 30 hingga 60% dari pendapatan korang datang dari industri candu, lepas tu pelanggan utama korang tertiba nak mulakan diet detox, korang pun mungkin akan pergi perang dengan influencer-influencer detox ni juga. Dia macam kalau korang jual pisang goreng, lepas tu ada mamak ni yang tiap-tiap hari beli separuh daripada pisang yang korang goreng. Tiba-tiba satu hari dia dapat hidayah nak diet, jadi korang pun akan pancitkan tayar dia sebelum dia pergi gym, atau buat akaun kau palsu untuk komen jahat kat Instagram workout dia. Apa pun berbalik kat cerita candu ni tadi, British mulanya tak nak habiskan duit bayar orang untuk jual candu. Jadi diorang mulakan sistem ladang cukai yang dikenali sebagai farming out. Dalam sistem ni, diorang akan jual lesen kat orang-orang yang dipanggil peladang, tapi diorang ni bukannya peladang pun. Diorang cuma tauke yang diberi kebenaran untuk buat bisnes macam rumah judi, kedai arak dan sarang candu kat kawasan-kawasan diorang. Tauke-tauke ni pula siap ada polis diorang yang digelar Cinteng, yang tugas dia untuk memastikan candu dari kawasan lain tak masuk kawasan diorang. Jadi, cuba korang bayangkan, tauke-tauke ni habiskan duit import candu dari luar, bina tempat-tempat isap candu, pastikan bekalan ada, Cinteng punya gaji dibayar, sewa semua dibayar dan sebagainya. Lepas tu, lepas dah habis bayar semua ni, sebahagian untung tu pula dibayar kepada kerajaan. Dan bahagian kecil tu je cukup besar untuk jadi separuh daripada pendapatan kerajaan zaman tu. Jadi tak terkejutlah, industri candu ni cukup besar untuk memberi kesan kepada bisnes-bisnes lain yang berkantung kat dia. Sebabnya, walaupun penghisap candu ni terdiri daripada pelbagai kaum dan lapisan masyarakat, kebanyakannya pekerja Cina dari luar. Khususnya yang kerja lombong biji timah yang masa diorang masuk tanah Melayu, diorang ni tak ketagih candu pun. Tapi lepas tiap-tiap hari kerja berat dalam air sejuk separas lutut, membanting tulang berjam-jam lamanya tanpa sokso, tanpa EPF, candu ni lah satu-satunya cara diorang tahan semua tu. Sebabnya, candu ni dikatakan boleh mengurangkan kepenatan mental dan fizikal pelombong-pelombong ni dan membolehkan diorang kerja lagi berat dan lagi lama. Menurut catatan seorang saudagar orang putih kat Singapura dulu, dia nampak yang pelombong-pelombong ni mempamerkan tenaga dan ketahanan fizikal yang tak mungkin orang putih ada dalam situasi yang sama sambil mengekal sihat. Menurutnya lagi, pelombong-pelombong ni akan kerja berjam-jam hampir sambil terendam dalam air, lepas tu balik, hisap candu spam 2, lepas tu terus pulih. Tapi candu ni bukan setakat dilihat untuk suka-suka je. Orang masa tu hisap candu untuk sembuhkan demam, cerit berdarah, disenteri, beri-beri, taun dan apa je sakit selain daripada sakit hati. Sama ada sembuh ke tak tu cerita lain lah, tapi yang pastinya diorang dah memang ketagih. Dan ni lapat yang jahat. Ramai dari tauke candu ni pun ada bisnes lain macam lombong biji timah dan ladang. Jadi lepas pekerja diorang balik dari kerja, diorang akan singgah kat kedai diorang dan beli candu, lepas tu isap sampai ketagih, lepas tu gaji yang diorang dapat daripada bekerja kat ladang atau lombong tu pun akan
masuk je balik dalam poket bos diorang. Mudah kata, pekerja-pekerja ni terperangkap dalam kitaran ketagihan dan hutang sementara bos diorang untung besar-besaran. Lagipun, ia dikatakan yang kalau tak sebab strategi ni, hasil bisnes macam melomba biji timah atau menanam lada hitam tak akan kompetitif kat pasaran antarabangsa. Jadi kalau tak ada candu, memang mungkin bisnes-bisnes lain ni pun tak akan jalan. Dari satu lagi sudut pula, candu banyak memusnahkan hidup orang lain. Ramai dari pekerja Cina ni yang datang ke tanah Melayu dengan harapan boleh dapat cukup duit untuk balik dan mulakan hidup baru kat China. Tapi apa yang berlaku? Ramai diorang yang terjebak dengan candu dan merosakkan hidup sendiri. Jadi masa ni lah orang mula sedar bahawa benda ni dah melampau. Sebab walaupun mulanya pengguna candu ni terhad kepada pekerja lombong dan ladang, lama kelamaan dia makin merebak kepada semua lapisan masyarakat termasuk penarik beca, pekerja jeti dan sesiapa je yang tinggal dekat dengan diorang ni. Pengguna candu ni dah jadi parah sangat sampai ia dikatakan pada sekitar tahun 1930-an, 1 dari 4 orang Cina dewasa kat Singapura dah ketagih. Jadi, masyarakat masa tu pun dah mula fikir yang mungkin benda ni tak patut dibiarkan. Dan pada masa tu juga, kerajaan dah tarik balik sistem ladang cukai dan jual candu ni. So, perkara ni pun dah dilihat sebagai salah kerajaan lah. Dalam kerajaan British sendiri, dah ada yang tertanya-tanya sama ada imej diorang ni terjejas sebab jual candu. Contohnya, sekitar 1920-an, bila British bercadang nak bina markas tentera kat Singapura, setiausaha kerajaan koloni British masa tu cakap dia tak selesa. Sebabnya, dalam salah satu suratnya, dikata yang antara 40 hingga 50% sumbangan ketenteraan negeri-negeri Selat ni datang dari jualan candu. Jadi, dia pun risau yang kerajaan nak bina markas ni dengan duit dari sumber haram. Pendek cerita, disebabkan perang, tekanan politik dan protes masyarakat, barulah perlahan-lahan kekangan demi kekangan telah diletakkan ke atas penjualan dan penggunaan candu di tanah Melayu. Jadi lepas Jepun datang dan pergi, candu akhirnya diharamkan sepenuhnya pada tahun 1946 di bawah pentadbiran ketenteraan British. Tapi dah habis cakap pasal benda ni pun, candu pun bukan satu-satunya sumber duit kotor yang kita tak masukkan dalam buku sejarah kita. Walaupun candu ni sesuatu yang banyak rosakkan hidup orang dan bagi kesan kat ekonomi dan pentadbiran tanah Melayu satu masa dulu, tak banyak sebenarnya yang disebut pasal candu ni dalam buku teks sejarah kita. Dan bukan ni je yang tak disebut. Contoh lain, amalan perhambaan yang memang ada kat tanah Melayu dan menurut setengah catatan menjadi adat untuk golongan atasan Melayu. Ada hamba yang sama ada tahanan perang, orang asing yang ditangkap ataupun penjenayah yang tak mampu bayar denda. Lagi satu contoh adalah industri pelacuran yang British benarkan zaman dulu sebab diorang nampak benda ni sebagai keperluan yang boleh mencegah benda lain yang lagi teruk. Apa benda yang lagi teruk tu? Bayangkan ramai pekerja lelaki masuk tanah Melayu, tinggal rapat-rapat bagai, lepas tu tak ada perempuan. Korang faham-faham je lah ya. Poin dia kat sini, semua benda ni tak diajar dalam silibus sejarah, yang bermakna kita belajar dari kesilapan-kesilapan orang dulu sebab kita tak pernah diberi peluang untuk tahu pun apa kesilapan yang diorang buat. Ya, kita faham topik-topik ni agak berat untuk diajar kat budak-budak tingkatan 3. Tapi kalau kita hanya belajar sejarah yang menunjukkan bahagian-bahagian yang bersih dan berjaya, betul ke tu sejarah kita sebenarnya? Sebab kalau yang kita ingat hari ni cuma kemodenan dan kejayaan zaman British, kita akan terlepas pandang perkara-perkara buruk yang wujud pada zaman tu juga, termasuk mamat-mamat jual ganja dan candu kat pasar malam tadi. Candu, murah-murah jual. Candu. Mari geng-geng tuan-tuan beli candu.